Assalamualaikum. Apa khabar Abang Koma? Koma dengan aku lagi, Syah TBFZ. Hari ni kita ada event Iftar GBB, Geng Bapak-Bapak Bersatu, Ipoh Mali. Kita nak buka kat mana? Kita nak buka kat Tambun. Tapi kita RV dekat Bulatan Aman Jaya, Meru dulu. Aku punya sweater ni, dia punya tali ni terobang-terobang. Landmark Ipoh, Gunung Lang. Ini kalau Koma yang selalu jalan-jalan Ipoh, Koma tahu lah sini area mana. Ini bukan yang dekat highway yang Koma nampak, tepi highway yang ada signboard Ipoh kan? Tu bukan, tu lain. Yang ni lain, yang ni ada satu lagi. Oh, dah kenapa lori? Susuk cow. Dah agak dah. No, kalau sini gaya mana kopanya nak buka ke mah. Nak lepas ini payah. Apa komen ni? Bapok jam. Ini sampai ke mana kau mah? Kalau lalu motor bukan boleh lalu. Lalu sempit kecil situ lah. Tiba-tiba ada tempat orang menyaga pula. Betul dah tu pilihannya. Nak berkumpul dekat apa nama McD tu. Ni kena jaga-jaga. Kadang-kadang ada orang melintas. Sip baik kau mau decide nak tukar tempat kumpul. Slow sangat U-turn pun. Tak tahulah, aku macam semenjak ke belakangan ni risau-risau dengan tayar aku ni. Duk rasa dia macam ada geli-geli je. Assalamualaikum. Ada sampai. Polis sampai. Tutup? Tak ada apa geng, orang buat salah pun. Punca dia. Yang polis tu sini. Sekejap. Sekejap. Kita ada game baru lah. Tunggu sekejap yang lain. 6-8 minit jam aku cepat. Pukul 6 lah. Okey. Inilah barisan-barisan GBB. Oi, pakai spek. Oi. Jaga mata. Pak Ketua tu kan jaga mata. Jaga mata Biasa pakai ni mata meliap. Aduh. Kita ada ahli baru. 250 SR. Lepas ni kita pergi ke Tambun lah. Tambun. Kita berbuka di sana. Atau marilah kita. Itu dia. Itu dia. Oh my god. Wow. Okay. Harapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana kedai demo tadi? Sana. Demo jalan lain dah. Demo ikut sana punya. Ikut kiri. Tak apa, dia tunggu depan tu. Tepi tu lah. Ha? Saya nak buat konten sikit. Tak tahulah jadi ke tak. Kena tengok line.
Baik. Okey, turn kita pula kejar. Oh, berangin. Kumpul. Satu grup. Satu grup. Satu grup. Baik. Ini member Nico Sanchez. Orang Sabah bah. R15M. Yang ni kita nak buat U-turn Kamu jangan ingat kita orang saja nak conquer jalan kan. Kita orang nak U-turn. Sebab tu kita orang guna lane kanan. Tu aku dah tengok tau kat sini ikan bakar tom yum. Tapi dia macam kurang menarik sikit lah. Jadi kita pergi Johan Classic ni lah. Johan Classic ni dia macam tempat legend lah orang panggil dekat Tambun ni. Dia ada steamboat juga tau. Tapi hari ni kita tak pergi steamboat lah. Kita pergi makan kedai tom yum yang biasa je. Ini dia punya steamboat. Tu depan tu. Depan lagi. Boleh lah lepas tak? Habis 07 tak nampak. 07 tak nampak 07 tak nampak. Apa dia? Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Johan Classic. Johan Classic Tom Yum. Geng bapak-bapak besar tu Ipoh. 07 tak nampak. Yang penting 07. Ya. Alhamdulillah sampai. Jam pun dah pukul 6 lebih. Dah dekat pukul 7. Perut benar lapar. Much later. Muka bapak-bapak. Ada kopi ya, kopi. Dah ada alip Bangun ni. Tunggu makanan sampai sekejap. Sekarang kita nak pergi buat photoshoot sikit. Mau kita. Wah? Petrol ulu tu lah. Ulu tu Nak ambil gambar kat sana. Makan sedap yang ni. Alhamdulillah. Memang betul terbaik lah. Port Legend lah tu. Total semua tadi kami 9 orang. Kami ambil set yang untuk 8 orang makan. Lepas tu tambah sikit lah, tambah lauk apa semua. Total semua tak sampai 200 pun. Alhamdulillah. Lepas tu pula ada ahli grup yang belanja. Kat dia tak join event hari ni, tapi dia nak kongsi rezeki sikit. Bisnes dia menjadi. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Kat. Semoga bisnes makin menjadi dan dimurahkan rezeki, insyaAllah, amin. Wah, Nico. Laju siap Nico ni. Jalan dulu kamu, jalan dulu.
Aku lah megat ni. Ambil penghujung lah. Nak ambil gambar penghujung lah. Oh, tak kacau orang. Tapi lighting macam ngam sini tu. Sini lah. Masing-masing masing-masing buat Ya lagi. Kita pergi pekan Ipoh sekejap lagi. Itu dia Panglima Megat. Oh, nak video. Okey, benda je. Itu kita lepak sini lah. Ulus Coffee. Tapi ni sebenarnya kalau nak timing ngam, dia kena lepas pukul 12 tak salah aku. Dia tutup lampu putih, dia buka lampu yang petrol ni je. Tapi tak apa lah, kita tak boleh nak lewat-lewat sangat. Tak malu takut dini. Okay, kita nak menghala ke pekan Ipoh sekejap. Jom. Aduh lah megat ni. Kawan tak boleh laju-laju. Cat, dia tak join kita berbuka, tapi dia join kita buat shooting sikit lah. Kebang malam. Orang Ipoh dah pergi kebang malam. Malas. Tak tahulah pot aku selalu lepak ni malam-malam macam mana. Ui, ada tempat ngopi. Gelap. Lampu tu je ada. Gelap kan? Jom. Kat mana tu? Situ je lah yang aku fikir kan. Jangan tengok jap. Macam kan? Dapat mafia tu. Macam mafia eh? Baik, InsyaAllah kita ride pula lepas ni. Okay Jess, nanti join lagi, join ride pula. Okay, go. Baik-baik. Tahan. Kat, terima kasih tu Kat, belanja. Okay, betul. Nanti kita ride pula. Adalah dengar bunyi dia sikit. Okay, baik. Baik. Thank you geng. Okay, Kat. Alhamdulillah settle. InsyaAllah next kita plan untuk sambung ride. Cadangannya insyaAllah kita nak menghala ke arah Pantai Remeh. Hari ni ada pertambahan 2 orang ahli lah. Hari ni kita ada Alip dengan dia punya 250 SR. Lepas tu kita ada Sanchez. Dia belum kahwin tapi dah tunang. Tak lama lagi jadi abah-abah tu for the game. Tapi kita tak select. Walaupun grup kita nama grup bapak-bapak, geng bapak-bapak, tapi kita tahu satu hari nanti Koma akan kahwin, Koma akan jadi abah-abah juga. Jadi okey je lah. Mana yang kami jumpa, yang mana ada kawan-kawan tu solo, yang tak ada geng. Lepas tu dia berkata, oh nak join group juga. Okey je. Layan sikit corner sini.
Okey lah, itu saja daripada aku. Kalau kamu enjoy video ni, jangan lupa like. Kamu nak komen apa-apa, kamu boleh komen. Dan kalau kamu nak tengok journey lagi GBB, lepas tu FZ aku ni, sebab ini last aku dalam loop warna ni. Aku dah nak start project version 5. Kalau kamu nak tahu, jangan lupa subscribe. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.